Eleh. Ni saya invite eleh kan lah. Saya tak marah pun. Apa yang eleh kan tu? Cepatlah. Abaikan depa bosku. Baik. Saya bang. Terima kasih di Good night. Okey. Acak luar beli mana? Boleh tengok kedai Acak S. Okey. Sebelum apa-apa saya nak cakap, kat kedai Acak S ni ada jual macam-macam. Malam semalam 20 botol minyak lah orang beli. Minyak saya makin laju lah. Korang boleh search kedai Acak S. Saya kalau jual minyak ni saya rasa lucu. Tapi baik. Ni kalau nak pergi seluar semua ada lah kat sini. Saya pusing kejap lah ni. Kau tengok ni Okey. Kau search je kedai Acak S ni. Kau nak beli apa? Saya selalu balik ni, saya buka dah ada orang beli dah. Kau tengok ni. Ada macam-macam ni. Minyak Mika Oil Herbal Organic. Bang. Baik bang minyak ni. Jersey semua ada dah. Weh, Francis semua dah restock Francis semua dah restock. Japan baru pun ada. Walaupun dah kalah. Sikat, baju semua ada. Tapi abang-abang kakak ni. Yang ini bang kakak. Mika gel ni. Kalau macam pergi beli. Alamak. Dia pergi macam pergi haknyai lah. Biasa kita pergi gerik pergi baling. Kalau kena yang botol kuning tadi tu, gerik pergi haknyai lah. 5,000 lebih ni mesti semua ada dalam live saya ni. Kalau berminat pergi kedai Acak S beli ni. Kalau kau nak gerik pergi haknyai kan. Bukan ni. Ni yang kuning ni. Oi. Terai abang kakak. Jangan banyak-banyak, sikit je. Banyak-banyak takut gerik pergi Jerman nanti. Kalau pergi Jerman pun penat juga, lama sangat. Cukup kita pergi haknyai. Sama-sama enjoy. Boleh pergi search kedai Acak S. Nak beli kalau yang satu lagi tu, yang atas tu Canjang. Tidaklah terus jadi Afrika, dia slow-slow lah. Okey. Terima kasih. Calik sikit sampai Phuket. Lebih kurang macam tu lah abang kakak. Okey. Share. Boleh tak 6,000 ni tekan repost. Arigato. Muka kelang je, tak ada arigato. Kenapa? Arigato. Muka kelang je, tak ada arigato. Ingat smart tu rambut kena pegang tau. Habis kau ingat smart lah misan kau tak cukur tu. Ini memang biasa. Habis ini pun memang biasa, lain-lain memang pegang. Alah, biasa. Nak samakan pula lahir dekat keluang, dekat kelang tu. Apa dia? Rambut dah kena pegang pula tak sedar. Umur dah 30 tahun. Apa tu kalau pegang kenapa? Kalau hitam kenapa? Masalah Tak lah, nak warna-warna coklat pula. Lepas tu nak ikut warna kau. Warna apa kau nak? Jangan pernah kau marah aku, viewers aku taat dan engkau sama 30. Apa dia? Kau takkan faham. Aku dengan viewers aku aja yang faham. Bang kakak, I love you bang kakak. Tenggelam suara saya. Tenggelam. Okay, Zaid. Mata besar sikit. Boleh lepas kena ni guys. Boleh lepas kena. Geng dia tak. Suara Baru tenggelam. lepas, Dengar baru lepas kena. Kalau saya mute, dengar tak? Kalau dah Jap. terus dah. Baru lepas kena kerok ni apa? Baru lepas kena ceroy. Oi, aku baru lah kau dah ajak aku fikir. Aku pun baru live. Pelotak kau baru lah. Kau dah lah lama tadi. Oi, aku barulah tak ada apa lah. Absal takut? Bukan takut, barulah setan. Kita cuba lah. Oi, kau dah sedap kena koroi? Asal je, sabar dulu. Apa pasal tiba-tiba kau ajak aku fikir? Oi, saya barulah guys, takkan nak main fikir. Apa kau tunjuk depan tu kenapa? Taklah, ni ada buat ni. Cikgu Amir ni. Dah kenapa tunjuk depan pula ni? Tempat aku blackout cap. Lepas tu viewers aku ni dia tadi tengah record aku je dia tadi. Aku cakap dengan kau, aku belum pernah live 5 minit tolong orang fikir tau. Tapi betul-betul kau cabar aku. Boleh. Sekejap lagi. Tak apa. Aku faham kenapa aku bola kau invite kau nak menang malam ni kan. Tapi takkan mungkin terjadi. Takkan mungkin terjadilah. Tak, sekejap lagi kalau kau dah ready, kau invite aku. Aku dan penonton aku sama sampai bila-bila lah cap. Tak payah. Kau tunggu aku baca doa kejap sebab tak ada baca doa lagi. Dah hilang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhanku yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang lagi Maha Pengampun. Ampunkanlah dosa kami ya Allah, kedua ibu bapa kami ya Allah, anak bini kami ya Allah, saudara mara kami ya Allah, sahabat-sahabat kami ya Allah.
Berkatilah rezeki yang kau berikan kepada kami, ya Allah, supaya ianya menjadi cukup. Ya Allah, jauhlah kami daripada sifat orang yang bersifat hasad, dengki, busuk hati. Ya Allah, limpahkanlah rezekimu kepada kami seluas-luas lautan, ya Allah. Limpahkanlah rezekimu kepada kami seluas-luas lautan, ya Allah. Limpahkanlah rezekimu kepada kami seluas-luas lautan, ya Allah. Bagilah aku dapat sentiasa menghiburkan view-viewku, ya Allah. Terima kasih, ya Allah, hadirkan setiap hari ada orang yang masih ingin melihat diriku di dalam ini, ya Allah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin, amin. Terima kasih, abang kakak. 7,500 mata memandang. Terima kasih banyak-banyak. Semoga dimurahkan rezeki dunia dan di akhirat. Harap kita dapat random yang best-best lah malam ni kan. Yang dapat menghibur. Hai. Kenapa kau diam aja? Kamu kenapa? Hah? Why? Why? Takut. Kenapa banyak-banyak random yang ni pula keluar? Nama Kuntilanak. Ini bukan Kuntilanak. Aku ingatkan hantu ke apa tadi. Nama dia Kuntilanak, guys. Kalau macam ni hantu siapa je takut? Aduh, kat Malaysia, kat Greek tak ada pula hantu macam ni Kalau macam ni punya hantu, aku pun buat paranormal. Kan? Tak biasa pula tengok orang buat paranormal jumpa hantu macam ni. Elok. Elok je ke? Kan? Ni bukan hantu ni. Ini bahaya ni. Minta maaf guys, saya tak boleh teruskan lah. Saya kena cari yang lain lah. Itu apa punya Kuntilanak lah. Itu bukan hantu tu. Itu nak cari sakit nama dia tu. Nana masuk engkau ni. Suka sangat tengok aku kena marah ke apa? Kalau aku kena marah tu kebahagiaan bagi kau Seronok tu. Kalau Nana masuk tu seronok lah. Seronok tak terhingga lah. Boy. Woi. Minyak. Hello. Oh my god. Yeah, I'm your love. You're my love. Yes. Ni mi pika kan ni follow. Hi Dani. Maai betik Afrika siul. Ini Maai. Mana Hi dia the punya Forza. Open Eh. the game, Habibi. Kerja kau makan je. Mana tak Tapos mi betul. Beta. Hello. Where are you from? pun dah tak berapa nak nampak. Kau makan lagi aiskrim pagi-pagi ni. Aiskrim? Yes, open the game. Open the game. Malam-malam janganlah makan Pag-agria aiskrim. Gloria. Open the game, La man. ilaha illallah. Kau Pag-agria Gloria. mana tak besarnya kalau Tapos mi Beta live card. It's me. Are you like aiskrim? No. Open. Apa pula open? Why open? No open. Open the game. Open ke claim? Mak ai dia makan aiskrim dan habis dah tu. Why? Orang makan aiskrim sikit-sikit je. Dia telan terus aiskrim tu Sabi ta ka live Rapshim. O Rapshim, happy loyan. Kak, jangan makan banyak. Ya Allah, dia makan aiskrim macam tu je guys. Kak, jangan makan aiskrim banyak-banyak kak. Badan Open dah. na. Kak, badan bukannya kecil. Kau ngisap pula dah aiskrim tu. Jangan makan aiskrim banyak-banyak, tak elok. We can play together. We can play or no? Tak, jangan makan aiskrim. Malam-malam ni makan aiskrim. Ya Allah, Slow makan aiskrim tu. Punishment. Open.
Open apa pula dah opennya? Bahaya. Kak, leher pun dah tak apa nak nampak tu, Kak. Makan aiskrim pula dah. La ilaha illallah, Kak. Baru tak ada seminit dah tinggal separuh dah aiskrim tu. Open! Open apa? Wat chief shaman in birth. Woi, dia ni macam pemalas dia. Makan duduk fikir. Give me pick. I go. You nak go? Ui. Come on. Hello, baby. Oi, bahaya dia isi aiskrim duduk. Hello, baby. Jangan makan aiskrim lah. Badan Open! Open apa? No open. I'm good man. Chief shaman. I good man. No open. Zaza, shut to help me. Woi, habis dah aiskrim ni dah. Open up your motre. Sekali sumbat habis tu. Habis dah kulit-kulit aiskrim tu. Oi. Yung guys kaya kineset. Sikit lagi aiskrim tu. Maar het staat follow waar ik ga. Ik ben follow kineset. Moet het. Sikit lagi dah habis dah aiskrim tu. Sikit lagi dah. Wah. Tu dah. Pak Zaza 7. Give them. Makan. Ui. Sikit. Tak sampai seminit habis aiskrim dia. Ui. Habis kan? Finish. This is your small. Kau dah makan tengah. You small. Kau dah makan habis kau kata aku punya small pula dah. Wajar punya si tembak Open debak the ni. game. Play. Small. You small. Play. Ingat aku apa? Baby Jadika ke besar tu? Aduhai. Habiskan cepat. Aha. Cepatlah. Mak Henry. Habis kan? Aku teman kau makan aiskrim macam ni, dia terkulak. Sikit lagi. Kopinya kan? Chief Shamamin. Show mamin. Makan bagi habis cepat. Kan je follow Tuna you. Trebuie pidin privat. Wow. Nika. Yalla habibi. Yalla habibi. Hey. What are you doing? Masa follow vari karnë zemër. Të spongëria, s'po ka 120 për qamat. Kau kocak-kocak pula. Kalau elok tak apa. Ini banyak lemak. Habibi, open the game. Goncang-goncang banyak lemak kat seksi je. Boy, goncang-goncang. Open more. Mas sampai tak kalah ke? Open nyangap lah kau ni. Open dah tadi mulut kau. Open makan aiskrim. Sampai tak kapir mo, tra. Dah macam Mak Henry. Henry. Të më veta të shpara, po gënjen. Apa kenyan? Lihat ka shkoj shiara, po me si për follow pis mo, tra. Jangan duk main tali coli tu lah. Follow me. Surprise. Surprise kepala makcik lu surprise. Follow surprise. Dah macam cerek dah aku tengok. Lihat mi veta ti mana yes. Surprise. Wah, pa bërgjë follow me, surprise. Gila. Ini bukan surprise, Mat. Ini kalau bagi free pun kaki kat badan ni. Ini kalau bagi free pun tak mau guys. Leher pun tak nampak tu. Wah, nah. Dah tahu dah leher tak berapa nampak. Dia makannya aiskrim pukul 1 pagi ni. Aiskrim tu kolesterol. Kau beduknya aiskrim sampai... Lepas tu kau... Wah, Spooky! Spooky lah. Spooky! Mengasih Spooky! Ethan Ryan. Gila betul lah sekarang ni orang-orang ni. Dia kocak-kocak guys. Tak rahsia apa guys. Kita nak teman dia makan aiskrim je. Bergetar sampai perak tu. Aduhai. Kau lah ni Spooky. Dah aku cek random best-best sikit lah. Ni random pelik-pelik keluar. Mana bukan main. Ni Kuninatun. Oi Spooky. Haters Ryan. Spooky, haters Ryan, cuba kau bagi ikan pula. Daripada kau jadi haters, baik kau habiskan duit kau kat kami. Kan? Dapat tak aku beli barang-barang motor? Waalaikumsalam. Ni siapa ni invite saya ni? Oi, dia ajak geng dulu. Eba, Why? she like you. You try ah. Oi, have warning Jemma have warning
Gemma. เดี๋ยวมาโม Model. You can see. Gemma shoulder ไหมดิเอา ปา ดิ ดาปาดา เอ๊ะ นัว Why Noah sexy อ่ะ Why โน Why อ่ะ Why อ่ะ Why อ่ะ You want to come Bangkok นา now เบงโอ้ยโดเบงก็อ่ะ มันคือคนประเทศอะไรอ่ะ โอ้ มาเลย ปาดานัว น่ากลัว โน Why you say sexy You want big she really sexy but she don't have big watermelon อ่ะ ไม่ชอบนมใหญ่มึงแต่มึงนมเล็ก นัวแม่น่ะ Go แมน except go แมน เอียนี่รักใครกูมาโดนด่า เฮ้ยปาดาเอ็ม ไม่ใช่ เอ็มมา have warning I cannot stay เอ็มมา have warning เออ เอ็มมา you have warning right Okay, later you invite me Farah. Sorry. Wah, semalam aku minta kawan seksi. Kau bagi yang macam tu, dah macam tulang dah aku tengok. Apa isi pun tak ada. Itu kau bagi baik aku ambil yang makan aiskrim tadi. Kalau yang tadi tu baik aku ambil yang makan aiskrim. Betul tak? Elok lagi yang makan aiskrim tadi tu. Tak adalah elok mana pun kalau kau bandingkan lah. Kau banding diriku dengan dirimu. Betul ke? Macam salah je. Kejap guys. Dia ada warning turun terus view saya guys. Guys, Nana ada ke Nana? Nana tak ada Kalau Nana tak ada. Spooky, thank you Spooky. Kalau Nana tak ada, kita boleh random. Oh, salah lirik. Sorry. Kejap Nana tidur. Betul ke? Kalau kita pada aku pula dah. Bini aku tu. Jangan guru. Acak dalam kerja 18 kan ada. Tapi bukan suara saya, muka saya. Sebab saya tak pergi take voice over. Dia reject aku. Majar betul Lula hari ni. Sombong kau Kau relax. Kopi susu. Woi. Turun 2,000 siap view aku borak dengan yang tadi tu. Kiwak betul. Nana tidur dah aku kau ajar kau. Hello. How are you? I'm fine. How about you? I'm good. Oh, where you from? I'm from Wisconsin. Do you know where that is? Where? I'm from England? the US near Chicago. Oh, Chicago. Yeah. Awak daripada Chicago? Yes. Where are you from? I am from Malaysia. Malaysia. Okay, cool. Oh, nice to meet you. Can I be your friend? Can I be Yeah, your you can be friend? my friend. Yeah, I very like many friend. Okay, I just followed you. Okay, what is your name? Rowan. Rowan. Rowing. Oh, row in the row, sha-la-la-la-la, la-la-la-la-la-la, sha-la-la-la-la, row in the air, sha-la. Oh, nice name. I like your name. My name is Han Hakim. Wait, say it again. Okay. You can call me Merkin only. Merkin. Markeen? Yeah, this is my name, Merkin. Markeen. Okay. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. Yeah. Oh, wait. Nice to meet you. Okay, do you want to battle? Apa? Do you want to battle? Better, I want to talk with you. Okay, talk. Yeah, talk. After that, matching, okay? Okay. Hey, okay, you working or you study? I just graduated from esthetician school. I do facials. Hey, don't faster. My English not good like you. It's okay. Slowly. I do facials. Like, Oh, I work with skin. you can facial my face? Yeah. How many? I pay you how many to your facial? For one facial or how many? How many $? Oh, around like 100. $100? Yeah.
Okay. How old are you, Chicago? I'm 19. How old are you? You still young. I'm 30. 30? Yeah, 30. Well, you look very good for 30. Yeah, really? Not that 30 is old, but Thank you. you look young. Thank you, Rory in the row. Thank you. And your skin is good. My skin is good. Really? Yeah. You also. You stay with your family or your friend or you alone? I have my own house, yeah, with my friends. You stay with your friend? Okay. Rory, wait. Tak sabar sangat dah. Ni kawan aku daripada... Bagus. Ini yang kau dikatakan kau nak berdoa dulu. Bagus. Jadi doa dah. Bagus. Ni kawan aku daripada US lah. Nama dia Rory. Apa nama dia? Rory. Sikit aku tak nak tahu. Rory. Cukup aku Rory. tahu nama viewers aku Hi. dan... Rory, this is my friend from Malaysia. Nice to meet you. Not Cakoroy. Not talk to girl. Sorry. It's okay. I have my principle. Gereknya kau. Itu layan je aku tengok. What? Hi, Antonia. I don't know what they're saying. Nah, lencap. Pergi kau daripada otak aku. Pergi kau. Kau pilih aku ke kau pilih dia, Cap? Rory. Yeah. Later I invite you back, okay? Because my friend jealous. Okay. I'll I see you have later. my law, Rory. Bye. Go Have a down. good I day. don't Nice girl. to meet you. Bye. Nice to I meet don't you, want Rory. girl. I have my law. Betul ke? Tak. Aku main jaga pandangan aku, Cap. Setiap petang kau lawan bikin apa? Perempuan tu si Minah tu. Minah tu tak apa. Minah tu kentut busuk. Habis kalau yang tadi tu kentut wangi, keluar perfume ke kat punggung dia? Jangan marah-marah, Dik. Marah ke? Jomlah lawan. Senggol dong. Zai Apple S ni, bos. Dia kalau live kat rumah, dia memang macam ni, guys. Minta maaf, dia ada barang, guys. Dia ada barang. Dia kalau dekat luar, dia biasa je. Tak, aku tanya, Cak, aku tanya kau. Okey, aku tanya kau ah. Okay. Kenapa macam orang kadiak pula? Jangan dah. Tak. Aku tak sedar, Cak. Aku tak sedar. Okey. Cak, aku tanya kau. Okey. Okay. Salahkah aku ada prinsip aku? Tak salah kau ada prinsip kau. I have my law, Cap. I don't look to the girl. Okay, memang kau tak look the girl. Kau nak aku sambung? Baik kau jangan borak baik-baik kat sini. Kalau aku sambung, Hentikan guru. Hentikan guru. Hentikan. tahu kau hentikan omong kosong. Dasar Lawan. Syed Koroy. Main lawan. Semalam aku boleh kalah. Hari ni aku boleh menang. InsyaAllah. Imbang kan, ajak lawan time petang. Ajak takut. Kerja lawan Indonesia, makan Pedul Indonesia lah. boleh lah. Pedul aku full. Apa tu? Kau tak pernah pakai ubat kesedung ke? Aku tak ada resdung, Jap. Cak, tapi kau tengok, Cak. Kau pula boleh tak Jap. ada ubat kesedung. Jap, kau tengok, Cak. Muka aku, Cak. Aku tak percaya lah kau tak ada ubat tak ada kesedung. Hidung aku besar tapi aku tak ada resdung. Besar je hidung kau aku tengok. Hidu-hidu kebaikan, Cak. Biasalah. Oh. Oi. Tengok orang kalah di depan aku. Mana kau nak cari? Diorang akan main kalau depan aku. Abang yang horn tu mesti abang tengok live Acap tu. Tak adalah ngacap, teman Acap live. Jangan pandang kau. Ni. Betul. Aku ada resdung macam Ryan. Tapi Ryan muka dia kan lubang-lubang kan. Dia jalan baling punya muka berteruak, tak Kau ada resdung repair tak? Kau ada resdung tak? Resdung aku teruk. Aku pernah resdung aku punya tahap teruk sampai aku tak boleh bangun tu. Aku duk beli benda-benda macam ni. Tapi kau tak nak main benda-benda macam ni Pernah lah yang kecil, pernah warna hijau, pernah. Kau bukan level aku level 4. Level 4 tu aku, Cak. Level 4 dia main yang besar-besar. Kau Kau bawa tahu tak? level Ada orang, kau tengok ni. apa dia? Ada apa? Diamlah Spooky.
Nama dah spooky. Apa dia? Guys, repost share guys. Share repost. Ada Dia ajak borak koroi ni. ada orang ni, Cap. Mana? Dia post ni. Tengok ni. Mana? Apa bawa aku? Alif Mustafa tu bawa aku. Sebelum dia belajar jual kapet tu, dia datang menuntut kat depan rumah aku ni. Cap. Atas orang aku kau. Dia macam apa? Yelah, orang record patut orang post kan. Sekejap lagi aku start naik S1R pula datang rumah aku cari aku. Goyang pula aku. Akhir stopa pun takut lah kau ni. Bukan kau buat salah dengan dia pun. Kalau gaduh pun takut apa kecil je. Aduh. Aku stop ada muatai, Cap. Habis kau set aku dengan mana tahan. Kau nak ambil yang lewe-lewe lah. Habis itu je lah aku nampak boleh makan pun. Takkan kau nak suruh aku fight celeh. Ni apa cerita kita ni? Aku kalau kau dah berhajat ni kajang Pak Malau kajang berlipat. Datang hampa mengkuang layu. Zaid datang abang tak tolak. Abang terima dengan hati terbuka you. Okay, kita main 3 round je cukup, tak banyak-banyak. Tak ada, kalau menang pertama tak ada yang kedua. Aku pun tak ada masa lah nak tengok muka kau sampai 5-6 Aku video pun game. tak ada masa nak tengok kau yang resdung ni. Biarlah aku yang resdung jadi hidung kau kecil pada hidung kau. Juga tu. Ni kau dengar ni. Okay. Kalau main bola sepak aku ni dah kategori Mbappe buat hat-trick sial hari tu 3-0. Kau memang tak nak buat gol langsung ke kalau fikir? Mungkin malam ni aku akan jadi Steven Gerrard. Aku akan create game. Dia penjerat main kelab mana? Liverpool. Kalau negara? England. Kalau kampung dia? Kampung mana lah aku tahu. Mengkuang Titi. Suzy Wong. Kau jangan jawab. Nak bercerita betul ke? Hentikan guru. Siapa guru? Okey. Bismillah. Datang dah si Arya Arifin ni. Belah lah. Nak lawan Zek Cengkui Koroi ni. Baik. Game pertama. Kau nak main apa? Aku ikut kau. Tapi kalau sekarang ni capai tak ada. Kalau petang aku ada kat rumah aku. Apa pula petang malam pula tak ada? Nampak tak tempat yang berbeza? Di rumah mak aku mana ada apa-apa yang aku... Kalau petang aku lihat kat rumah aku je. Aku tak apa kau lah bagi challenge sebab kau kan hat-trick. Okey. Macam kau ni budak-budak main fikir lawan Indonesia je boleh makan. Kita main simple-simple je. Jak hidung kau gestung betul ni. Kalau kau... Alah, wawal lah jual kesedihan lah. Okey. Kalau kalah... Air. Air apa? Air tanah. Main. Tanah. Okay. Bubur batu sekali. Suam ke? Macam ada peran. Mari. Batu nak besar-besar kecil-kecil tak layan. Mari, on. Pakai jak Okay, jom. Biar jatuh tu macam hujan batu kat muka. Gitu. Main. Jom. Tak dah, kita main ni. Kita main apa jak terus. Itulah cap. Jak. Air dalam jak muka. Mari. Okay, jom. Bismillahirrahmanirrahim. Pemegangkan lima Zaid. Stand by. Bismillah. Aku mute kau Terus dong. Air. Petik resdung lah ada ni. Aku ajar betul. Guys. Zaid Cengkui ni impian dia nak kalahkan saya. Tapi itulah air panas jak baru best. Memang best kalau kena kat Zaid. Kalau kena kat muka aku, tak esok orang dah tak cam siapa ACS. Ni mamat mana pula kulit macam tukar salin kulit ni, muka tak berkulit dia ni. Wah, Ina main air panas. Kena kat Zaid best lah, cuba kena kat aku. Mamat booster siul. Guys, kali dua guys kat Zaza. Jangan jauh sangat kat Zaza. Jangan jauh sangat. Alah, brother saya tak ada lah. Kalau brother Singapura saya masuk, confirm terterap lah si Zaid Cengkui ni. Hai, 3 saat lagi ni kali 2 nak habis ni. Hai, say man. Kita kejar dengan tap-tap screen guys. Ambil jari. Belagak. Belagak si hidung kemek ni. Belagak. Kau relax jap. 1, 2, 3. 7,000 ni kita kejar dengan tap-tap screen je lah. Kau nampak? 5.6. Tap-tap screen nampak? 5.7. 5.8. 6. Tap-tap lagi guys. Siapa ada booster sekejap lagi tunggu saat keluar 64.
697 dah kejar kau cuak kau dah 73. Terima kasih Datuk. Alamak ada Datuk kat saya Datuk. Terima kasih Datuk. Nampak dah 77. Tetek lagi. Kejar. Alamak brother saya tak ada lah guys. Abang goal racer semua tu tak ada. Saya mana pernah fikir awal-awal macam ni. Guys. Guys kali 2 guys. Come on guys. Tetek guys kali 2. Banyak booster lah si Zaid ni. Guys. Cukis. Terima kasih Cukis. Kak Zara, Datuk betul ke ni? Datuk bendahara kau hajar betul. Ifan, I love you Fan. Booster ada. Uish, ni macam brother saya ni bagi ni. Kalau tengok nama, betul ke brother saya ke tu? Brother Singapura saya ke tu? Kalau brother Singapura saya ada, takkan ada yang boleh kalahkan saya lah. Abang Yan Lily. Abang Yan Lily tu. Kak Zara, Abang Yan Lily kami. Waste Koda, terima kasih Ipan. Terima kasih bang. Haji, terima kasih kang. Cookies. Cik Tamari. Kak Syubah Sabri. Raja King. Terima kasih. Lantangan. West Koda. 5 saat terakhir. Abang Singapura. Follow duk berada Singapura saya ni guys. Kita bagi 11,000 follow dia malam ni. Peluang kau dia ni. Tak apa, yakin bang. Zek yakin dengan abang kakak. 30 geng, boleh tak 7,500 ni tap 20k. Boleh tak tap lagi. Tap lagi. Kak Kuratu, ujung 30 second Kak Kuratu, boleh Kak Kuratu kali 5. Takutnya. Masuklah bang aku yang besar-besar. Masuklah bang aku yang besar-besar. Ajar dia ni sekali. Bang, tap lagi bang. 20k bang. Tap lagi bang. 20k bang. Dah lengur ni. Alamak bang. Minta sikit lagi bang. Minta sikit lagi. Ada. Guys. Tap screen guys. Kita bukan jauh sangat ni. Semua. Kita dah bagi dia panas. Tap screen bermula sekarang. 1, 2, 3. Dia dah angkat tangan dah guys. Tapi peduli angkat tangan dia. 3.2. 32.1. 32.3. Jauhkan lagi. Hentikan omong kosong. Singapura, Malaysia, Brunei, Kamehameha. Kalau ada booster 30 saat terakhir boleh ke ni guys? Bismillah Abang Icam tekan kali 5 Abang Icam. Abang Icam. Dia pakai jak ni. Terima kasih. Oi lupa duk ni kalau kalah 1 jak duk. Tap screen guys. 1 2 3 aku lupa kalau 1 gelas tak apa awak. Oi, dia kejar weh. Semua tap screen. Semua tap screen. Kita bagi 9,000 je. Kalau ada booster 1 booster. Siapa ada booster kat Zaza ke Sanong bagi booster. 33.6, 33.7, 33.8, 33.9, 34,000. 27,000 dah. Tetek ni free je. Tetek dah 28,000. Dia dah 28,000. Tolong abang kakak tetek screen free je. 10 saat terakhir. Woi, dia kejar. Kita kalah. Abang Yan Lily. La. Abang Yan Lily. Orang Singapore power. Abang Yan Lily. Oh, dia lagu dia kan. Sekejap, toilet ya. Terima kasih semua. Terima kasih. Abang Yan Lily, Kak Zaza, Syuh, Basri, Ifan, Kuki. Ui, Abang Yan Lily ni memang gila. Follow duk. Bagi dia 11,000 duk malam ni duk. Ambil air dalam diam. Kalau masuk kali 5 Abang Kalkim tak ada. Tidur tu.
Acak es ni bos. Kedai acak es ni bos. Aku dah cakap lah, malam kau bukan lawan aku lah. Habiskan tu muka kau. Bagi kau sedar sikit yang kau lawan ni King of the Night of King the Resdo. Power Rangers. Alah. Orang dah kata dah malam kau bukan lawan aku. Nak juga Masih lawan. ada yang kedua. Kalau kau menang yang okey, kalau dia kata kau menang lepas ni kau memang king ah. Okey, aku mengaku kau king. Kau kena mengaku daripada sekarang lah. Tak payah. Okey, kalau kau menangkan round yang seterusnya ni, aku mengaku kau king. Aku berlutut je, aku cakap kau adalah Sifu from Gerik. Kau kalah Arif game pun ni cakap. kau lutut Aku lutut, aku lutut, aku cakap kau adalah King Gerik. Dulu pernah jual kedai vape, lepas pada tu Arif kena cakap. Okey, jom. Mana kau tahu dah? Aku main bola petang tadi, dia main tilawan. Aku cakap lah member aku. Tak tanya. Hidung kemek. Benda. Guys. Ni guys. Okey, yang ni Jak sambil baging. Okey, main lama. Main. Kau asal main telinga aku ni benda ni. Telinga apa? Kau kata telinga aku capang tadi. Mana ada kau lauk. Lauk apa pula aku 45 kau. Arif, bagi gift Arif. Hantar Udah dia. dekat lain kau Tak ada. Cakap Cina pula dah. Okey. Laik koroi. Ini kali kita punya lagi. Okey, kita manfaatkan kali dua ni. Laik koroi. Okey, Kak Kurang. Wih guys. Yang ni air baring guys. Yang ni baru best sambil baring. Debu itu. Bau macam mak kejut bangun tidur pergi sekolah kau tak nak bangun kan. Itu makan dia. Jangan pakai booster lagi kat sini. Relax. Takut jari kali 3. Yang ni kita main santai-santai je. Sambil tu tolong follow brother saya ni. Nama dia Yan Lily. Weh memang gila weh. Sejak minggu ni dia dekat live saya memang dahsyat tu. Abang Yan Lily ni Singaporean. Woi lagi 200 nak 11,000 lah. Follow. MDF di bos. Aku tak tahu apa MDF tu tapi MDF tu the best in the Singapore. Kan? Korang follow dia lagi 200 orang je cukup 11,000. Kalau bagi lebih lagi cantik, okey? Tap lagi. Tap lagi bang. Hey, dia boleh sagu dagu pula bang kat depan Zahid bang. Jebon menyacap es. Saitan dol. Abang Rizwan. Lucu dah affiliate. Lucu dah affiliate. Okey, Kak Diana dengan Kak Aina. Boleh Kak Aina? Kak Diana dengan Kak Aina. Wih. Abang handsome. Bang, tak dia acap bagi minyak cakapak bang kat mata Zahid bang. Dia tak mute. Caca dulu ni tak mute aku kali ni. Kau pun tak mute aku. 200 gang. Okay, guys. Siapa yang ada booster tadi ya? Abang Yan Singapura dengan seorang lagi. 2 orang ada booster. Guys, completekan ni dulu guys. Tap screen guys. Politik mengadu kat supporter kata aku cak kapakkan dia lah apalah. Okay. Rasanya kat sini Kak Zaza bagi dululah. Abang Yan 30 saat tak lagi boleh. Yang ni Kak Zaza yang bagi. Okay. Tengok si Zaid luncur Zaid affiliate ni. Boleh buat apa? Alamak, bateri nak habis pula dah Android ni. Ngadu kesedihan Syul. Aduh. Cantik. Terima kasih Datuk Bendahara. Kali 7 bang. Kali 7. Bobo. Kali 7 bang. Oh, dia main campur Kali 7. Padahal kali 2 je. Oh, dia main booster. Kau tunggu jap. Relax. 30 saat baru kita serang. Kita bagi dia jalan dulu. Kita punya waktu 30 saat. Kak Zaza. Steady. Saya cakap 30 saat Kak Zaza bagi. Mantap. Oh. Nak melawan. Ifan. Kak Zaza. Wih, dia lawan lagi ni. Guys, 20 saat terakhir guys. Guys, booster lagi 11 saat je guys. Amel, terima kasih Amel. Eddie. Abang Yan Lily booster meletup. Abang Yan Lily is the coming. Abang Yan, powernya Abang Yan. Datuk Bendahara Zilan. Ya Allah, terima kasih. Guys, tolong guys follow. Abang Yan ni gila guys. Dia memang gila guys. Tengok dia. Tengok je. Oh bang, sumpah. Kali 5 masih ada bang. Kali 5 masih ada.
Ya Allah, tak jauh geramnya aku dengan dia ni. Dia mentang-mentang ada sultan kat dia. Dia dagu-dagu. Bang, tap lagi bang, tap lagi. Boleh kan? Boleh. Okey, tap lagi. Siapa tadi? Abang Rizwan. Masuk gila kali 5. Abang Cinjau lebih punya tak masuk. Okey, standby gang 30 second. Ujung arm kali 5 am Am ke tu? Dia tak dengar kan? Dia tak dengar. Okey, bismillah lah. Ini kali lah. Dia tak dengar. Kalau dia dengar pisang aku. Lega dia tak mute. Lega dia mute aku duk. Dia nak pasti mengamuk aku sebut aku tu tadi tu. Aduh. Okay guys. Share tap screen guys. Oi, dia kejar. 1, 2, 3. Kita tap dapat 40,000. 36.3, 36.5, 36.8, 37,000. Boys, terima kasih boys. Sikit lagi bang. Bayan. Sikit lagi bang. Abang Kal. Guys, bukan apa. Sebab apa kalau ada ni je lah guys. Kali 5 guys, 27. Dia kejar tu. Tolong Abang Cicau. Kali 5 ujung. Yang ni sambil baring weh. 14 saat terakhir ke. Weh, terima kasih. Abang Zaza Air Roslan siapa bagi tu? Terima kasih 8 saat terakhir. 7 saat terakhir. Lama apa Yan? Wih, cantiknya game ni apa Yan? Apa Yan ni? Apa Yan? Wih, saya first time dapat burung Bayan. Biasa saya tengok burung saya je. Tapi taklah besar macam burung tadi tu. Yang saya bela kat rumah tu kan. Burung terkukur. Lama Bayan. Cantik. Abayan ni kerja apa Bayan? Gila lah. Guys, lagi 100 orang follow Abayan. 11,000 follower Abayan malam ni. Follow Abayan MDF guys. Pionix baru. Mantul. Acap S ni bos. Ada booster lagi tak? Abayan ada. Datuk Mendahara ada. Kak Zaza ada. Fah ada. Arik Zubir tak ada. Diorang nombor 5. Okey, terima kasih. Okey. Sambil baring Ni Sambil baring tau. pada bluetooth Baring kat tengah jalan. Baring kat muka. Sekejap. Acap. Wow. Tak clear. Duduk clear sikit. Sultan nak dengar ni. Acap S memang padu. Belah malam Acap S yang pegang. Siang nak try siang. Kalau siang kalah, tutup TikTok. Kalau siang, kalau anda kata kalah, mungkin tak apa. Belum tentu lagi, belum cuba, belum tahu. Tak nak dengar membebel nak yang puji tu. Cepat. Tapi kalau Acap, andai kata Acap menang, dekat malam, Acap yang pegang ke area gerik. Tak. Kau duduk mana? Zaid Kepong. Kepong pun aku. Kepong pun Acap yang pegang. Sorry Sifo. Salam tangan. Tak ada perjanjian Cap, suruh cium tangan Cap. Salam. Ada suruh. Salam. Cium. Cap, ni cium ni pun tak ada Cap. Cium je lah. Tak nak. Jatuh martabat ayanda aku. Baik, koroi. Aduh, lucu lah Taib ni. Lucu. Seronok kau dengan Taib. Boleh jadi friend Facebook ke? Cap, aku lepas. Macam mana bau bangkit pada lemas? Macam mana? Ini geramnya aku ni Ashraf ni Cepatlah Taib. Betul lah main. Aduh. Orang aku ni Taib tak kotor apa pun. Apa tu tak faham? Last lah. Aku bagi kau mesti ke kalau kau nak lah. Tak nak dah. Sultan kau yang apa Abang Ian Lily dia tadi sakat aku. Bukanlah. Sekejap kawan call.
Baik. Kau joget lah joget. Kena 20% pun orang tahu. Mana ada Wan panggil korang ni. Tu biasa. Baik, dah puas hati dah. Malam kau pegang lah. Malam kau pegang. Lepas tu degil invite lagi. Tapi Zaid aku tak puas hati lah. Aku kalau nak main biar Tapi aku takkan bergalah. Aku kita akan biasa buat kau sampai kalah Amir. kita biasa 3 game lah Zaid. 3 game. Dia macam aku biasa kan. Kau tahu aku ni ibarat Neymar dengan Messi. Main nak hat-trick. Tak hat-trick tak main. Macam tu. Boleh je. Aku tak ada hal. Tapi tolong lah bagi challenge sikit boleh call lah call. Kau yang petang-petang tu kejut je. Tak ada. Malam ni dia random Please lah call. Macam Tak ada. aku nak yang Tak ada. bagi muka sikit lah Zaid. Tak ada. Zaid bersih sangat lah. Tak ada. Aku kalau petang, insya-Allah aku depan. Tapi kalau andai kata ujung pakai banyak nampak acap bang. Apa? Last game. Okey. Last game. Okey. Aku sekejap lagi aku tak nak fikir dah. Aku nak random je. Ada fikir-fikir Kalau kau kalah yang ni kau malu jap. Kau borak dengan siapa Zaid? Aku ada abang aku lah. Nah, nampak geng. Sebab tu dia berani. Dia ni. Kalau abang aku tak ada aku lawan lah ngah. Cepat. Okey, apa challenge? Aku on je. Okay. Kita siapa kalah pakai pampers pergi CBE. Gentle. Betul. Okey, on. Serius. Betul. Pakai pampers pergi CBE. Okey, main. Tapi rumah kau dekat kan CBE? Dekat. Aku jauh. Aku nak pergi. Jauh lah kalau jalan kaki. Okey, pakai pampers melari depan jalan je lah. Okey, main. Tapi aku tak ada pampers. Ada. Okey. Pakai pampers melari depan rumah. Geng. Lari best-best Apa lari? Menari tak boleh, bahaya cap. Nanti kena 20%. Oh ya, menari tak boleh Tak boleh. Aku kan Apple Agency punya leader. Janganlah sebab yang gelak ni. Kau tak nampak. Okey. Pakai pampers tu, kita berlari. Okey, cun. Mari. Sini Tolonglah pergi ujung. bang. Menanglah bang. Tolonglah. Dengarlah Zaid Koroy. Ni. Sini pergi ujung, patah balik 2 kali. Waktu lagi tu kita kena sebut. Kalau kau HX power. Aku Zaid. Ikut aku sebut apa lagi boleh? Okey, main. Okey. Okey, kalau aku menang, kau sebut aku. Okey. Zaid Chengkoi level 4. Okey, boleh. Kalau aku menang, kau nak kau sebut HX 1.7 million follower, ada blue tick. HX 1.75 million Panjang follower. sangat lah, gila. Tak gila lah. Mari. Kau Okey, punya main. level 4, aku punya kau komplain pula dah. Main. Woi. Woi, yang ni pakai pampers tu kalah. Pakai pampers. Tapi lagi depan rumah tak apa lah. Aku buat ke pampers Adrian ni? Zaid, tak tahu lah dia berani tak ni. Tapi dia dah on ni. Kali 3 awal abang kakak. Terus booster kat sana. Sabar. Kat sana, buka terus booster. Kat sana. Kali 3 tu. Kak Zaza ni tak boleh tadi saya kena tolak 2%. Jangan relax cak. Siapa kali 3? Kita layan luar kali 3 ni. Kak Zaza boleh tak ada pula dah time-time macam ni. Guys, jom. Ini darat 3 kan tadi tu kali 2. Wah, Abang Yang Lili lawan balik Abang Yang Lili. Terima kasih banyak-banyak Abang Yang Lili memang macam Power Rangers merah Abang Ifan. Terima kasih Ifan. Dia lawan duk game ni. Game last dia nak melawan Mama Adam. Nak melawan. Game nak melawan salah tu. Alamak, bagi booster sekarang pula dah. Sekarang tak. Tapi dah ada booster ni, main je. Tak marah TikTok. Booster dah ada guys. Abang, booster ni kita bagi kali 3 dengan kali 2 je. Abang terbagi awal pula bang. Alamak bang, sayang bang. Abang apa ni? Abang ni Datuk Badara. Pakai je lah dah anak kali 2. Zaid dah lawan tank kali 3 tadi. 10 saat ni apa-apa korang bagi. Abang Yan. Sabar Abang Yan. Booster tak masuk. Alamak, 15,000 Abang Yan. Sayangnya Abang Yan. Abang Yan tunggu kali 2 tak buka lagi Abang Yan. Booster ni kita main dekat kali 2. Sebab kalau tak masuk kali 5, kali 2 dia pecah. Tapi kalau 30 second terakhir kadang-kadang dia pecah. Kalau pecah dia darat 5, kalau tak pecah. Abang Yan, terima kasih Abang Yan. Ya Allah Abang Yan. Sayangnya 15,000. Terima kasih Abang Yan ni guys. Takkan Abang Yan seorang je follow Abang Yan ni kot. Banyak tu support saya. 11.1k dah. Kita bagi 11.5k follow Abang Yan malam ni guys. Guys, completekan 2 tu ni dulu.
Yang tak pakai pampers ni kuat pula dah supporter Zaid ni. Supporter dia memang suka yang kalau pakai pampers lah. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Datuk bendahara semua. Guys, lagi sikit nak completekan lagi sikit. Tap screen. Sama-sama tap screen saya boleh tak? 1, 2, 3. Kita bagi 44,000. Bermaksud kita, okey. 30 saat ni baru kita bagi booster. Abang Yan ada booster kan? 30 saat tau Abang Yan tau. Bunga berhenti sekejap je, sekejap lagi. Guys, tap screen guys. Tap screen. Kita biasa 10k je kan ni. Tap. Iqbal, terima kasih. Yang ni donat ke apa semua dah kali 2 ke ni? Kali 2 kalau ada booster. Tap. 45.8. 45.9. 46. Mantap Abang Yan. 46.5. 46.7. Tap screen. Tak marah, suka TikTok. Ya Allah, 23 saat. Ini, dia mengamuk duk. Abang Yan. Abang Ato. Tengok Abang Yan, Abang Ato. Sorry Abang Ato. Syu Sabri, terima kasih Syu Sabri. Abang Yan. Naga kepala 3. Abang Yan lawa, Abang Yan. Sumpah Abang Yan. I am boy. Sumpah lawa tu. Ifan. Abang Yan sumpah lawa Abang Yan. Dia murah pada Lion tapi dia lagi cantik lah. Abang Yan, terima kasih tu Abang Yan. I love you so much lah Abang Yan. Abang Yan, terima kasih Abang Yan. Ya Allah, saya mesti pergi Singapura kena jumpa Abang Yan lah nanti. Ya Allah, guys, dia banyak booster. Kita macam tak ada booster dah. Tap screen paling laju. Dia lagi lawa pada Lion gentle Zaid cengkuk. Abang Sam Dizzy support dia dengan Mom Hakim ni. Try sekali lagi naga. Janganlah kalau ikut memang nak tengok cantik. Tapi kau minta tu benda mahal tu bang. 25,000 tu. Cantik Kak Zaza. Tak boleh. Senyum Kak Zaza. Tadi acak cari Kak Zaza. Nak pakai booster Kak Zaza tak ada. Kalau Kak Zaza ada 30 saat je lagi. Boleh tak Kak Zaza bagi acak booster? Boleh Kak Zaza. Tak boleh tekan-tekan. Nanti TikTok marah. Dia kena cakap comel-comel. Kalau Kak Zaza ada. Sebab Zaid Cengkuy banyak booster Kak Zaza. Kak Zaza tau 32 saat lah. Lawa Syul naga tu. Malam ni semua gift baru lah. Zaid pakai pampers siap-siap. Tapi tak boleh cakap Tia. Saya tak tahu lah. Allah hantar ni Abang daripada Singapura Yan Lily. Baik dia tolong saya. Terima kasih bang. Nanti di Singapura kita Abang Ato ada booster. Booster lah. Dia kejar dia dah 80,000. Zaid kejar balik. Sahira, Zaid kejar balik. Guys, Zaid nak kejar last corner guys. Last corner jaga-jaga. Ifan, terima kasih Ifan. User thank you lah. User 354 bagi bunga. Terima kasih user. Guys 10 saat terakhir. 7 saat terakhir. 5 saat terakhir. 3 saat terakhir. 2. Kau tak boleh marah Penat nak cakap. Terima kasih Abang Cincau. Murah rezeki abang, panjang umur abang, sihat tubuh badan abang. Abang Muhammad Hakim. Tak jadi Abang Sam dia orang kacau. Murah rezeki Abang Sam. Semoga pekerjaan Abang Sam. Semoga berniaga Abang Sam. Abang Yan, terima kasih banyak-banyak Abang Yan, Abang Ato, Abang Ifan, Syuah Basri, I Am Boy, Ayub Garage. Apa itu utama kat Yan. Gila lah, banyak sangat lah. Macam-macam gift baru saya nampak hari ni. Ya Allah, ACS ni bos. Ni. Aduh. Alhamdulillah rezeki guys. Ya Allah, terima kasih. Rezeki saya 3-4 hari ni, ya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Ya Allah, sekian anak-anak. Zaid ada pampers tak? Tak ada. Tak ada, kita ada ni saat ni. Sekejap. Kita ada pampers. Kalau Zaid nak pampers, kita ada sekatan. Zaid nak pampers. Tapi ni set. Sekejap. Aku minta lagi satu game. Last. Betul-betul last. Kau minta tadi boleh, aku minta lagi satu game. Tak penat ke buat punishment? Sikit penat, sikit rasa salahkah aku? Salahkah aku hacap cakari main. Kita pula cap jap. Tak Zaid koroi. Aduh. Kalau nak guys, kalau ada siapa-siapa. Tak nak ke pampers? Tak nak. Banyak ni, banyak. Ambil lah sikit. Lagi game abang, lagi game. Ambil lah pampers. Siapa nak pampers? Bukan, saya. Acap 1.7M follower kan? 170M follower ada blue tick. Pakai pampers tu. Tunjuk dulu pampers betul ke pampers tipu tu.
Tengok. 1.2 bilion. Ada blue tick. Dekat sangat. Ada blue tick. Oi. Aku suruh 2 orang tu pergi hujung patah balik. Jauh. Acap 1.7 F 2 bilion. Eh 1.7 bilion. Ada blue tick. Level bau level 2. Tak power. Follower sikit dekat kedai CS. Jauh lagi. 1.7 bilion kedai ACS. Kadang-kadang Tak jauh lah Zaid. Tak jauh lah kau. jauh cap. Aku dah pergi banyak cap. Aku sampai hujung lah. ACS ada blue tick. Lan. Habis aku kalah je lagi. Dia mau jauh cukup. Ni okey. Cukup 1 tambah. Ini baru betul Zaid Cenggoy. Ini baru betul. Meh. Last game. Ini betul-betul last game. Zaid, aku kesian kat kau Zaid. Tak apa. Aku kesian lah Zaid. Aku macam tak buat apa lah malam ni Zaid. Okay. InsyaAllah kali ni kau buat. Geram betul nama. Kena geram ni. Aku hari tu hat-trick Apa tau. cerita ni Ayanda pakai pampers ni? Kalau siapa-siapa ada anak Pampers sama dengan Eden, saya nak bagi je ni sebab Pampers ni Eden tak boleh pakai, bocor. Tak sesuai untuk dia. Berapa SL ni lah. Nampak ada Pak Ustaz komen, barang siapa kaca booster bagi Ros, hidup korang tak tenang. Ambil kau. Cepat. Okay, kali ni aku nak dalam pampers juga. Apa dia pakai Pampers? Nak buat apa? Pakai pampers. Lepas pada tu Jaga-jaga view saya nak bagi Ros, bagilah. Tak kisahlah bagi. Bob, sekejap Bob Merangkak. Okay. Aku ACL Zaid. Bukan aku tak nak buat, betul-betul. Minta maaf Zaid. Aku boleh buat tapi aku ACL. Lutut aku selain merangkak ada tak? Geng. Selain merangkak. Bos buat apa geng? Sebab korang jangan fikir dia yang buat sangat. Saya takut kalah. Ni last game Last Okay. game. Okay. Pampers kat kepala. Aku tak rasa lagi pakai kat sini. Nak pakai sini. Tapi buat benda-benda yang best lah. Okay, guling-guling. Guling-guling boleh. Guling-guling 10 kali pakai pampers. Pergi patah balik, Okay, cun. Pergi patah balik tu satu ke pergi satu balik tu. Siapa kalah, pakai pampers, cangkung, papa nak susu. 10 kali. Papa nak susu 10 kali. Yang paling manja gila. Kalau kau, aku tak nak benda tu. Tapi tak teruk pun. Aku nak kau pakai pampers tu, kau berlakon watak yang paling best. Kau bagi aku suka dengan watak tu. Kau pakai pampers tu, kau berlakon je. Contoh dia, kau jadi Mak Gian ke, apa ikut kau lah. Okay, kau boleh. Mak Koroy ke. Kau pakai pampers tu, kau melakonkan watak yang aku happy je. Aku kalau-kalau papa nak susu. Sama je lah cap. Aku papa nak susu juga. Tak nak, aku nak kau berlakon. Aku tak boleh berlakon malam ni sebab aku anxiety gila. Tak boleh. Kau berlakon. Alah, berlakon lagi senang lah. Okay, main. Jom. Kau berlakon je. Kau pakai pampers, orang gila. Kau jadi orang gila dia tu kau pampers. Ikut kau lah. Okay, boleh. Kalau kau nak aku sama boleh. Kau jadi orang gila Tak payah. Kau okay, kau pun berlakon juga boleh Okey boleh. Papa nak susu apa benda. Okay, bismillah. Last game. Dan anxiety pula lah. Tiba-tiba anxiety. Iwak betul. Tak boleh berlakon sebab anxiety. Kau apa? Kau dalam laut ke? Adikan jerung lalu 4 ekor kau sampai nak anxiety. Apa saya apa? Nanti saya tengok. Tapi saya nak pakai satu buat punishment. Guys, kali 3 guys. Kalau ada booster seorang tolong bagi. Kali 3 ni penting sebab sekejap lagi kali 2. Booster dia kadang-kadang pecah, kadang-kadang tak pecah. Tapi kali 3 ni dia confirm. Tak masuk booster kali 3 confirm. Kalau gift tu 30k dia jadi 90k. 5k jadi 15k. Guys, ni last game. Saya sebenarnya tak nak dah tapi Zaid ajak takkan saya nak tolak pula kan. Abang Ator, terima kasih. Ayub Karaj. Last game lepas tu saya nak random je. Ifan, terima kasih. Terima kasih guys.
Bayan, booster pecah Bayan. Booster pecah Bayan. Lawa weh. Tapi kejapnya. Weh, tapi pecah booster. Apa yang pecah? Gift tu 18,000, darab 5 Bayan. 112,000. Tapi sekejap lah 12,000. Gift mahal. Kedekut Syul. Bukan Bayan tau, TikTok sat sangat. Lawa oh. Lawa weh. Bagi je Ros, okey je. Nak pecah-pecah agak. Lawa weh, tapi naga tadi lama kan. Mahal tu, Abayan ni habis kat saya berapa lah. Korang jangan cakap yang bagi naik F5 yang dapat naik ADV. Dia silap-silap naik BMW punya motor, rumah ada banglo 40 tingkat. Sebab tu dia boleh bagi gift mahal macam tu. Banyak weh dia bagi gift, semua gift baru tu. Naga tadi dia sembuh api. Handphone saya sampai nak meletup lah panas tadi. Aduh, lawa tu. Tapi gift macam tu tak semua orang boleh bagi kan Abayan kan. Dia kena pecah level kan. Sebab saya punya handphone pun tak boleh bagi gift naga semua tu. Dia founder apa weh? Booster satu lagi guys. Abayan. Follow lah Abayan ni. Follow Abang Ator saya ni. Betul, oh ya. Sebab ada je orang bagi gift lain-lain kat live saya, tapi dia tak boleh bagi gift naga semua tu. Dia kena memang kaki top up lah. Ada juga hari tu abang tu bagi saya lain TTU. Tapi tu je lah limit. Dia tak, pada gift tadi tu dia murah sedikit pada lain, tapi dia lagi cantik, tapi tak boleh bagi. Dia kena pecah level. Guys. Kali 2 guys. Naga 27k. Naga tadi lawa tu. Lagi lawa pada lain lah. Dia sembuh handphone lah. Guys, follow Abayan ni guys. Abang Ator saya guys. Abayan dah 11.2k. Follow lagi. Dia support. Dia jual apa kat Singapura, korang pergi belilah. Saya tak tahu dia jual apa. Kena gold. Oh ya. Saya tak try. Sekejap aku set Zaid So relax ya. It's okay, tak ada paksaan. Abang tap-tap je bang. It's okay bang, dah cukup bersyukur Razak bang. Abang Syafiq, lama tak nampak Abang Syafiq. Lama tak nampak Abang Syafiq. Kena gol apa? Siap bang Syafiq. Abang Rahman lagi. Terima kasih Abang Icam, terima kasih. Abang Cincau, terima kasih. Bok T20 tu sembang nak bagi layan. Masuk bagi kereta api ada lah. Kita cuba. Mana tahu, kita tak tahu. Allah bang. Lama tak nampak bang. Ni kali lah geng. Dah lah. Bismillah. Abang Acap. Okey, sekarang kalau nak bagi tutupan boleh. Cerita apa aku nak buat ni? Okey, 30 sekian dengan sikat besar dia ni. Cerita ni. Abang Aus, terima kasih Abang Aus. Abang Ji takut saya tak silap tak masuk kali 5 Abang Ji. Tak masuk kali 5 dengan sikat besar ni, ingat style lah tu. Eleh. Tu mesti beli kat Tok Ayah Skoda tu. Mana bombay ni? Ini ajaib je bang. Kalau betul-betul boleh kejar, itu luar biasa lah. Dia apa ni orang kata, tak mungkin sebab sangat jauh. Jauh sangat, 112 terus. Cerita apa nak berlakon ni? Okey, 30 sekian, standby. Kak Dana, terima kasih Kak Dana. Murah rezeki. Apa Kali limau. Terima kasih Datuk. Kali limau. Maya, terima kasih Maya. Kali lima. Terima kasih Datuk. Kali lima. Hampir duk. Hampir duk. Layan tak pecah duk. Hampir duk. Zahid dapat TTU gila. Yare weh. Bella Pak pun ada. Hampir duk. Bella. Produk kau tu baik kat tu. Gila weh. Hampir duk. Abang handsome dengan Kak. Ada 2 orang bagi dia layan dengan TTU weh. Kan? Dia dapat layan dengan TTU tapi tak kalah tu sebab kita lebih. Lega. Bang handsome. Sayangnya kat abang. Bang, komen dulu bang. Bang, astagfirullahaladzim. Ya Allah, kabulkanlah rezeki abang aku ya Allah. Ya apa-apa pun Abayan.
Abang Yan, terima kasih banyak-banyak Abang Yan. Abang Yan bagi saya gift mama cantik-cantik. Selalu support saya sejak rojak ni. Abang Ato pun terima kasih. Selalu support saya. Abang Sador saya. Kak Zaza terima kasih. Ifan, Datuk Bendahara Fah yang tag-tag screen semua terima kasih. Yang tak bagi pun terima kasih. Dia punya gift semua tak pecah. Bang, geram. Okey bang, terima kasih bang. Terima kasih. Tak ya bang, dah last game dah bang. Dah last game dah. Dah bersyukur dah ni, dah banyak dah. Jangan kacau dia di tengah peras. Bang, komen lah sikit bang. Tak semangat lah Zain nak berlakon. Abang Syafiq terima kasih. Abang Cincau lebih terima kasih. Abang Syaf terima kasih. Tak boleh geng. Dah. Woi, hampir kalah tu. Hampir kalah tu. Zahid, kenapa Abang Syafiq, Abang Syaf, Abang Cincau lebih, Zain. Abang Baru Mergi, Abang Icam, Abang Zain. Niel, Abang Insem, Abang Nokmi. Terima kasih abangku. Semoga murah rezeki, panjang umur, sihat tubuh badan, masuk dalam syurga, dapat pergi umrah dan haji. Semoga abang terus berjaya dalam dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Zahid. Weh, dia punya daily lagi tinggi pada kita. Aku tak macam Zahid. Kenapa bagian game last baru Zahid macam bagi Acak happy? Yang ni pun kalah Acak happy. Tadi Acak macam baru main orang download TikTok ke? Ni baru macam nampak game macam baru macam ada terkejut. Baru macam ada macam surprise element macam Tak apa. Yang penting nama Aik pelai dua kali ke atas. Wadah. tak apalah Zahid hiburkanlah kami Kami nak tengok Zahid berlakon pakai pamper. Apa? Yang penting dari lebih pada acap kedai, acap es. Tak boleh bang, Zaid dah janji. Dah cukup Dia nak alhamdulillah. ajak last game lagi duk. Gila. Tak boleh. Tak. Aku tak ajak. Dia orang suruh aku tak. Dah cukup. Alih 4 game cukup lah. Okey kita berlakon Okey Berlakon. Cap. Aku akan bawa watak lelaki yang ditinggalkan oleh perempuan disebabkan aku ni tak punya apa-apa. Ha? Okey. Cap, aku relive dulu boleh Cap? Aku relive dulu. Aku cuci dulu. Okey, boleh. 209k. Aku relive jap Boleh. 209k Cap. Cepatlah. Ada. Okay. Cakap kat bot kejap. Cakap kat bot Bang, I T20 love you kejap. bang. I love you abang kakak. I Cakap love kat you. bot T20 kejap je. Aduh. Murah ada sikit, Cakap bang. kat bot T20 kejap sebab saya tengah tunggu Zaid buat punishment. Bot. Cakap kat bot T20 kejap. Lah ni. Cakap kat bot T20 kejap je. Dia invite saya kata dia kejap. Boleh tak masuk dalam bot T20 kata kejap? Sekejap je. Sebab Zaid nak buat punishment. Sekejap je. Saya memang nak langgar bot T20 ke. Kata dia sekejap Sekejap je. Cepatlah Zaid ni. Tak apa. Saya jaga live saya. Kejap je. Saya cuci